nombor 4, sukatan serakan. Okey. Jadi kita tengok soalan nombor 4 ni, jadual 6 menunjukkan kekerapan longgokkan. Nah, dia bagi dah longgokkan. Okey, bagi 50 orang murid tingkatan 1 dalam satu ujian sains bagi tahun 2023. Selepas semakan semula, didapati bahawa markah seorang murid telah bertukar. Dari 45 kepada 53. Berdasarkan perubahan data ini, lengkapkan jadual 7 di ruang jawapan. Okey, mari tengok mana dia. Okey. Kita nak lengkapkan yang ini. Kalau nak lengkapkan yang ini, awak perlu rujuk pada awak punya kekerapan longgokkan tersebut. Okey. Kalau lihat betul-betul pada kita punya jadual tu, dia bagi tahu bahawa ada seorang murid dekat situ dah ditukarkan dia punya markah. Betul? Bila tukar markah, maksudnya akan ada perubahan pada apa? Pada apa? Tak ada apa-apa. Kalau awak tengok, dia akan keluarkan seorang murid kelas ni. Perubahan data. Data tu dekat mana tu? Dia bagi tahu dekat sini bahawa data murid tersebut ialah daripada markah 45. Kat mana markah 45 tu? Markah 40 hingga 49 ni, 45 ni seorang saja murid. Ya, dia ni jadi 21. Manakala 53 ni berada pada selang kelas 50-59 ni, dia menjadi 36 dulu. Itu awak kena ubah dahulu. Pandai ni soalan ni. Okey. Sekarang kalau awak lihat, dia minta untuk titik tengah tak apa. Okey, kekerapan. Kita nak cari kekerapan berdasarkan kekerapan longgokkan. Kita nak isi dekat situ. Kita akan mulakan dari mana? Kalau tengok sana. Okey. 5 nak jadi 12. Macam mana 5 nak jadi 12? 5 nak jadi 12. Ya, pandai. Tambah. 5 nak jadi 12 ni tambah berapa? Tambah 7. Okey, kita buat penambahan dulu 12 nak jadi 21. Tambah 9. 21 nak jadi 36. Tambah 15. 36 jadi 45. Tambah 9. 45 nak jadi 50. Tambah 5. Okey. Setiap penambahan yang awak buat tu, itulah kekerapan awak. Tetapi, kita akan mulakan dengan 20 hingga 29 tu, ni, bukan kosong, dia mula dengan 5. So, letak 5, 7, 9, 15, 9, 5. Faham? Faham letak je. Okey, dalam situ. Jadi dapat 5, 7, 9, 15, 9 dan 5 pada kekerapan dia. Kekerapan longgokkan dah ada, titik tengah pun dah ada. Okey, selesai. 2 markah diberikan. Betul semua kekerapan tersebut. Okey, next. Nombor 2. Untuk bahagian soalan ini, guna kertas graf yang disediakan menggunakan skala 2 cm kepada 10 markah pada paksi mengufuk dan 1 cm kepada 1 orang murid pada paksi menenggak. Kita nak melukis poligon kekerapan 4 markah. Okey. Mana aku punya? Mana dia?
Bukan. Oh, ni graf untuk soalan 4A2. Oh, ni. Oh, okey. Okey, graf dia jauh ke bawah. Okey, tak apa. Tak apalah. Saya ambil graf saya lah. Okey. Sorry Dia nak bina sekarang kita punya poligon kekerapan. Soalan 2 ni. Sorry Awak punya ada graf kan? Ada tak graf? Tak ada. Ada, tapi bentuk graf tu dia jadi kecil kan? Nak buat macam mana? Kena gunalah kertas graf. Okey, sekejap ya. Siapa nak kertas graf boleh ambil depan. Tu. Semua nak free ni free. Soft copy. Ada yang nak? Ada? Okey. Kalau kita nak bina poligon kekerapan kelas, dia bagi tahu dah. Dia nak 2 cm pada 10 markah. Okey, kalau lihat pada kita punya jadual yang telah kita lengkapkan tadi, kita nak pakai apa tu? Poligon kekerapan tu macam mana? Kalau ogive dari kosong pergi naik kekerapan longgokan huruf F, kan betul tak? Ogive. Histogram, ialah dia bentuk macam apa? Bar chart tu, carta bar tu. Kalau poligon kekerapan apa? Mula kosong, tamat kosong. Mula kosong, tamat kosong. Dia macam ni kak, dia punya. Kalau kita nak buat poligon kekerapan ni, dia bentuk dia macam ni. Mula kosong, tamat kosong. Maksudnya, mula dari kosong, dia mungkin naik, turun, naik, turun, naik dan tamat kosong. Tu poligon kekerapan. Okey. Jadi, kalau awak lihat pada awak punya graf ni sekarang, kalau awak tengok, awak ada tak kosong? So, bukan, wujudkan kosong. Data kosong. Ni kak. Kosong kat atas, kosong kat bawah. Maksudnya, awak kena ada selang kelas sebelum tu. Pandai. 10 hingga 19. Selepas ni? Betul. Jadi, automatik awak kena cari juga titik tengah. Ini dapat berapa? 14.5. Yang ni dapat 84.5. Betul tak? Betul tak? Sebab dia nampak dia punya urutan dia tu. Okey. Jadi, dia dah bagi tahu paksi mengufuk 2 cm 2 cm kepada 10 markah. Cuba tengok, 14.5 pergi 24.5. Betul tak itu 10? 14.5 tambah 10 betul tak dapat 24.5? Maksudnya, titik tengah tu berada pada paksi mengufuk. Ni kak, ni. 2 cm 10 markah pada paksi mengufuk. Ambil sahaja titik tengah ni. Okey. Jadi gunakan pembaris. Okey. Dia tak ada negatif ni. Dia tak ada negatif. Automatik. Kalau saya gunakan hujung ke hujung graf. Hujung ke hujung. Sebab selalu ni lah graf dalam SPM ni, kertas graf dia akan ada tepi dia tu ada kosong lagi kan. Dia bukannya betul-betul macam kertas graf kita beli tu. Sebab dia dalam buku soalan. Okey. Terus buat tepi sekali. Okey. Saya akan mulakan daripada 14.5. 14.5 diikuti 15.5. 15 pula dah 24. Sorry. Titik tengah kita.
24.5 diikuti 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5. Kecilnya cikgu. Cikgu tak kecil. Ni. Setiap 2 cm. Tak perlu nak guna pembaris dah. Memang graf tu setiap dia punya tu adalah 2 cm. Boleh? 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84.5. Boleh kelas? Okay, next dia bagi tahu pula. Yang ini hati-hati. Dia saja nak trick awak. Apa? Kalau tengok tadi 2 cm, kan? Kertas graf, Kak. Kertas graf kita, kalau awak tengok kertas graf ni, ini yang tebal ni 2 cm ni. 2 cm. Tetapi, kalau tengok yang ini pula dia bagi tahu apa? 1 cm kepada satu orang murid. Maksudnya apa? Ya, maksudnya ni Kak. Ni. Kalau di sini adalah 2 cm, 1 cm mana? Tengah-tengah tu. Jadi dia mula berapa? 1, 2, 3, 4. Okey. 5, 6, 7, 8, 9. Paling banyak berapa Wah, dia sampai 15 kan, paling banyak. Okey, teruskan. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saya letaklah sampai 16. Okey, itu adalah kekerapan. Panjang juga atas tu. Saya letak sinilah. Kekerapan ataupun kita punya boleh letak apa? Bilangan murid. Boleh kelas? Boleh kelas? Okey. Barulah kita nak plot. Okey, 14.5 tadi kekerapan kita berapa? Kosong. Kan kita wujudkan tadi kan? 84.5 pula. 84.5 pun kosong. Ingat poligon kekerapan mula kosong, tamat kosong. Ogif mula kosong, dia naik macam kepala ular tu. Macam S tu. Okey. 24.5 berapa? 5. Plot 5. 24.5 guna pembaris pun boleh ni. 24.5 cari 5. Plot dia. Plot dia saya suka letak X. Okey. 34.5. 7. 34.5 7. 44.5 9. 54.5 15. 64.5 9. 74.5 5. Selesai. Belum. Kenapa? Yang ni baru plot. Kalau skala betul, 1 markah. Semua awak plot betul, 1 markah. 2 markah, sorry. Selalunya 4 markah kan? Markah yang terakhir apa? Ya, ini namanya poligon kekerapan. Jadi boleh guna pembaris. Yang tak boleh guna apa? Yang tak boleh guna freehand pula dah. Yang tak boleh guna apa? Yang awak tak boleh guna pembaris. Ogif. Lagi? Catat bar kena guna pembaris. Lagi apa lagi? Kalau awak buat awak punya graf fungsi kuadratik ataupun kubik tu. Itu tak boleh guna. Tak boleh guna awak punya pembaris. Jadi wajib guna pembaris ya. Jangan nanti awak bawa ajaran pula. Oi, Cikgu Faizal cakap.
Graf tak boleh pakai pembaris. Sudah. Ini saya nak bagi tahu pada awak antara soalan yang senang untuk awak nak buat. Sebab tak melibatkan apa-apa pengiraan. Cuma awak perlu tahu sahaja cara-cara nak dapatkan markah penuh bagi graf ni. Kena buat banyak graf lah untuk nak tahu. Boleh kelas? Boleh. Jadi kita pergi pada soalan yang